Saya sayang mak ayah saya sayang adik-beradik saya sayang mereka yang berada di sekeliling saya. Salah satu cara bagaimana saya membalas kasih sayang mereka dan menunjukkan kecintaan saya kepada mereka, iaitu dengan meletakkan nama mereka dalam program pembacaan tahlil, penghataman Al-Quran oleh anak-anak yatim dan juga asnaf yang sedang menghafal Al-Quran. Ya tuan-tuan dan puan, setiap minggu saya tidak akan pernah terlepas untuk memberikan nama mereka, dan saya tahu program ini hanya secara percuma, tanpa apa-apa bayaran, dan itu salah satu cara bagaimana anak-anak tahfiz ini menunjukkan terima kasih mereka kepada kita kerana menyumbang dan juga membantu pembangunan mereka walaupun hanya dengan RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak siapa yang nak bersama-sama seperti mana saya, nama ayah, nama emak, tak kisah masih lagi hidup ataupun telah meninggal dunia, pergi kepada link bio dan hubungi kami segera. Moga tuan-tuan usaha kecil ini memberikan senyuman buat mereka walaupun mereka telah tiada. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.